Dunia bola sepak Malaysia sedang bergegar. Di sebalik sorakan di stadium, tersimpan kotoran yang bakal diloncorkan oleh wartawan penyiasat dunia, Romain Molina. Hari ini, Sukan Tiger tidak akan bercakap tentang taktikal perlawanan, tetapi kita akan bongkar 4 rahsia paling gelap yang cuba disembunyikan daripada anda. Satu, misteri mastermind serangan asid Faisal Halim. Siapa sebenarnya yang mahu membunuh karier wira negara ini? 2. Skandal dokumen palsu 7 pemain warisan. Adakah FAM bersekongkol menipu FIFA demi pasport ekspres? 3. Hantu rasuah tahun 90-an kembali. Adakah kartel mengatur perlawanan masih bermaharaja lala? Dan 4. Kezaliman tunggakan gaji pemain. Kemana hilangnya duit berjuta sementara pemain terpaksa ikat perut? Okey, dengar penjelasan penuh ini sampai habis kerana nasib bola sepak kita dipertaruhkan. Tapi sebelum itu, jika anda mahu suara peminat terus didengari dan mahu sokong pendedahan berani seperti ini, pastikan anda tekan butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi sekarang. Sertai komuniti Sukan Tiger untuk terus menuntut kebenaran. Dah subscribe? Jom kita bedah isu pertama. Isu yang paling menyayat hati yang menjadi titik hitam paling dalam tahun ini. Tragedi Faisal Halim. Berbulan-bulan berlalu sejak asid sulfurik itu membakar wira negara kita, namun sehingga hari ini, siapa mastermind? Siapa dalang sebenar? Kenapa sehingga sekarang tiada nama besar yang ditangkap? Adakah sang penguasa bola sepak sedang melindungi penjenayah ini? Molina memberi bayangan bahawa serangan ini bukan sekadar serangan peribadi, tetapi sebahagian daripada amaran kartel agar tiada pemain yang berani bersuara tentang kepincangan pengurusan. Tragedi itu adalah hukuman fizikal, tetapi Molina juga akan membongkar satu penipuan besar-besaran. Skandal 7 pemain warisan yang didakwa memalsukan dokumen demi mendapatkan pasport Malaysia secara ekspres. Adakah kita sanggup menjual integriti negara demi kemenangan segera di padang? Jika FIFA menghidu manipulasi salah silah ini, bersedialah Malaysia untuk digantung daripada sebarang perlawanan antarabangsa. Siapa ejen dan pihak pengurusan yang menguruskan bisnes jual pasport ini? Kegilaan ini tidak berhenti di situ. Molina dijangka mendedahkan bagaimana sistem rasuah tahun 90-an yang kita sangka sudah mati sebenarnya kembali bernanah dalam bentuk yang lebih licik dan sukar dikesan. Mengatur perlawanan? Mungkin ya, mungkin lebih daripada itu. Dan sementara mereka bermain dengan duit rasuah, barah tunggakan gaji terus membunuh karier pemain tempatan. Kelab bermegah dengan nama besar di media sosial, tapi realitinya pemain tempatan kita ikat perut. Kemana perginya wang tajaan dan geran berjuta-juta ringgit? Adakah ia masuk ke kantong pakar-pakar pengurusan? Dunia kini sedang melihat Malaysia. Pendegahan Romain Molina ini bukan sekadar berita, tapi adalah hukuman buat mereka yang mengkhianati peminat bola sepak tanah air. Kita tidak mahu lagi disogok dengan janji manis sementara kualiti liga kita hancur. Persoalannya sekarang, kenapa Romain Molina memilih untuk bersuara sekarang? Adakah kerana dia melihat ekosistem bola sepak kita sudah terlalu busuk? Ingat, kes ini bukan sekadar tentang individu, tetapi ia melibatkan maruah jalur gemilang di dada.
Jika dakwaan dokumen palsu pemain warisan ini terbukti benar, kita bukan sahaja akan kehilangan pemain, tetapi ranking FIFA kita yang sedang merangkak naik ini bakal terjun ke lembah kehinaan. Adakah kita mahu melihat Harimau Malaya digantung bertahun-tahun hanya kerana ketamakan segelintir pihak yang mahukan jalan pintas? Jangan kita lupa, di sebalik kemelut ini, ada penyokong setia yang sanggup berhabis duit, sanggup merentas negeri hanya untuk melihat pasukan kesayangan bertanding. Namun, apa yang mereka dapat? Mereka disajikan dengan drama sabotaj. Mereka disajikan dengan pemain yang terpaksa melakukan kerja sambilan kerana gaji tak dibayar. Ini adalah penghinaan besar kepada peminat bola sepak tanah air. Molina mendakwa ada aliran wang haram yang berpusing dalam liga kita. Wang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan akar umbi tetapi berakhir di dalam poket-poket VIP yang kebal dari undang-undang. Kita perlu sedar, serangan asid ke atas Faisal Halim adalah kemuncak kepada kegelapan ini. Ia adalah simbol bahawa bola sepak kita sudah dicemari oleh elemen gangsterisme. Adakah kita mahu menunggu sehingga ada nyawa yang melayang, baru kita mahu bertindak? Molina sudah memegang kunci kepada peti rahsia ini. Dan apabila dia memutarkan kunci tersebut, tiada sesiapa pun yang boleh lari. Sama ada FAM, MFL atau mana-mana pemilik kelab yang korup, masa untuk anda bersembunyi sudah hampir tamat. Sekarang, kami tanya anda, adakah anda percaya pendedahan Molina ini akan mengubah segalanya? Atau ia akan disenyapkan seperti kes-kes sebelum ini? Nyatakan pandangan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana terus bersama Sukan Tiger. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan info paling berani tentang bola sepak kita. Kita jumpa di video seterusnya.